video kali ni aku nak share 5 idea marketing yang korang boleh apply dekat bisnes korang. Tapi cara aku share atau sampaikan ni kita spontan saja, boleh. Marketing kena trending. Marketing kena trending. Orang tanya macam mana tu marketing nak kena trending? Trending macam mana nak trending? Betul tak? Okey, seperti yang korang tahu kat Malaysia ni banyak sangat kan trending, bertukar-tukar. Trending dia ikut masa ke semasa kan. Korang pun tahu, kejap TikTok lah, kejap gelek lah, kejap orang duk buat challenge lah, kejap ni lah, kejap duk buat video nyanyi-nyanyi lah. Ataupun yang baru-baru ni pasal PKP yang duk orang buat apa ni? Yang kita punya PM duk cakap ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Betul tak kan? Benda tu jadi viral dan trending. Ramai duk ikut kan. So, apa kata selitkan benda viral dalam marketing korang? Okey, kalau kita nak compare yang pertama tadi dia trending. Yang kedua ni viral. So trending dengan viral ni tak jauh pun konsep dia punya comparison, betul tak? Cuma trending ni dia lebih kepada orang tengok, macam view kan, orang tengok kan, benda tu jadi trending. Tapi kalau viral ni lebih kepada orang share. So korang faham kan apa aku cakap kan? Orang share, orang akan berkritik lah, orang akan apa, sebab benda tu viral. So korang try selitkan benda viral dalam marketing korang. Ini penting guys. Selesaikan masalah orang kan. Marketing kau kena selesaikan masalah orang. Tak kisahlah marketing kau trending ke, viral ke, tapi kalau kau tak selesaikan masalah orang, marketing tu still tak ada orang nak datang ke tempat kau. Faham tak? Kan korang faham kan? Selesaikan masalah orang guys. Tak susah pun. Contoh, as a contoh lah, aku bagi contoh. Korang jual t-shirt custom made, tapi